Hi guys, Mami dah set makeup. Welcome back to our channel. Hari ni kita ada dua berita. Satu berita gembira, satu berita sedih. Yang gembiranya hari ni merupakan hari jadi Abang Bo, gifter Mami dekat TikTok. Yang sedihnya pula BFF Daddy yang daripada zaman dia kecil dulu dan nak pindah ke Terengganu. So kita record and simpan video ni untuk kenangan. Korang semua tengok, okay? Tengah buat apa, Bi? Roti. Dah ada preparation dah untuk Hanis? Dah semua. Dah plan dah? Boleh lah. Dah. Hanis tahu? Tahu lah, tahu je lah. Dah tahu pergi yang bersetinggal. Oh, okay. Nanti kita tengok Okay, kita nak keluar beli persiapan untuk Abang Bo dan juga Hanis. Walaupun Abang Bo tu sebenarnya kenalan kita daripada dari social media je, tapi dia sangat-sangat berjasa. Jadi kita kena menghargai dan menyambut dan meraihkan lah. Banyak pula yang kata-kata. So yang Hanis pun kita akan sediakan yang terbaik lah, supaya dia ingat sampai bila dia ada. Sabar dia, mula record. Siapan Hanis dan Abang Bo. Siapan. Tadi tak keluar. Tadi cukup je lah. Aris tak keras. Tak keras. Wish sikit untuk Abang Bo. Ucapan untuk Abang Bo dan Hanis. Selama 2 tahun. Aha. 3 tahun lagi. Sampai ke level yang paling tinggi. Terima kasih banyak lah. Di dalam dan Apa pula di luar tu? di dalam TikTok dan Di luar. Ya, betul. Untuk Hanis? Untuk Anis panjang lah cakap lah. Untuk Hanis panjang? Panjang sebab dia kenalan daripada kecil. Okay. Bukan kecil lah, daripada sekolah Belajar. sekolah belajar. Dah lah tu. Brom. So sekarang ni kita sedang menuju ke kedai untuk mencari barang-barang persiapan. Saya pun hari ni pakai cantik-cantik sebab kejap lagi kita nak sambut birthday Abang Bo dekat dalam live. Dan kita akan berjumpa dengan Hanis malam ini. Oops, lupa pula. Sebelum kita pergi kedai beli barang-barang, kita kena ambil Aira dulu. Aira dekat rumah nenek dia. Cepatlah, masuk tangan dulu. Cepatlah Aira, nak beli kek ni. Durian. Dia dengan nenek dia biasalah. Manja nenek, manja nek ma. Kita dah beli hadiah untuk Hanis. Sekarang tinggal nak bayar je. Oh, kau sorry. Oh, ada. Hanis bagi tahu last minute, kita pun beli hadiah last minute lah kan? Apa yang ada je lah. Apa yang ada je lah. Asalkan baru. Asalkan sebelum kita beli kek, Daddy nak beli air dulu. Haus katanya. Pakai kasut kakak. Kakak pakai kasut adik. Aduh, macam-macam lah budak ni. Jom beli kek, jom. Kek, kedai kek. Welcome. Nanti dekat rumah. Yeay, dapat dah kek. Nah, kamera. Bayar dulu. Kita balut dulu. Selesai dah. Selesai. Settle beli kek, Hadiah sikit. Beli jajan sikit. jajan sikit, Air sikit. air sikit. Haus.
Aus. Next. Kita untuk persiapan Abang Bo. Persiapan Abang Bo. Mandi sekali ya, nanti malam nak keluar. Sabar Haris. Yeay. Dan gimana? Kita last Kan dah termasuk dalam YouTube. Tunggu dulu. tunggu. Kita pergi last destination. Kita makan sesuatu dia. Untuk meraihkan Hanis. Dia pernah pada malam ni. Okey Hanis. Bye Hanis. Ucapan dekat Hanis. Tak ada ucapan. Okey. Pandang sini jap. Ucapan untuk Hanis. Cepat dah ni. Cepat dah pulang. Semoga selamat di tempat baru. Semoga Ya. dapat membina kiri dengan baik. Ya. Kena pelik-pelik, Pepek. Kena pelik-pelik. Mau mengawal, bodoh mengawal. Pelik bagus. Ni dekat ni masuk YT lah. Ucapan untuk Hanis. Ucapan tak ni? Semoga. Gerak je lah ni. Kita ada sini memang kau cepat sikit. Jangan segan, jangan lupa subscribe channel ni. Okay, so kepada kalian yang nak tengok lagi, tolong subscribe. Makan yang. Uyo sedapnya. Panggil Bob. Panggil Bob. Sekejap, Bob kena mata kat atas. Cendawan. Jai, ucapan Jai untuk Hanis. Semoga kau baik-baik saja kat sana. Kau orang kat sini memang bahagia tak ada kau sebenarnya. Itu je. Banyak benda nak kena. Aku lama dalam benda lepas. Alhamdulillah. Memang tunaikan aku punya impian. Aku nak ke sini. Happy. Syukur sikit. Cek. Kamu. Cepat sikit. Lama sini apa? Keras ni. Tinggal tu dekat sini. Bagi aku lah. B. Mana tu? Sedap ke? Orangnya. Ha? Orangnya. Oh, orangnya. Orang masakan. Kita belajar Budak kan tanya. Dia kena ada bersikit turun. Oh ya, Dengan meja tu. Kalau kau nak yang sedapnya, yang murah je RM1 lagi tak selesa lah. Dia ni tu yang okey. So, tengok lah. Tengah makan. Ini nyamuk-nyamuk. bila dah macam orang dah tahu kan, kita kaki itu orang. Daddy kalau melepak sampai tertidur anak. Mana seluar dia yang?
Ah, Boleh ke? YouTube tak apa kan? Okey. Dah. Hilang keluar lah. Kepanasan keluar. Kepanasan. Ini kisah tentang bulan, bulan bintang jadi kawan. Terus tak jadi air, tak ada air dah nak kurang. Begitulah persahabatan yang coba kami eratkan. Ini kisah tentang bulan, bulan bintang jadi kawan. Jangan lupa YouTube channel Teacher Alin. salah, Aira dengan Aris. Aira dan Aris. Teacher Alin tu TikTok. Tekan